Okey, keluar mazi kena mandi ke tak? Kena dengar baik-baik. Yang keluar daripada kemaluan ni air kecing. Tak kena mandi, kena basuh. Keluar apa lagi? Wadi, tidak kena mandi, kena basuh. Keluar mazi, tidak kena mandi, kena basuh. 3 ni najis. Keluar warna mazi, najis. Keluar wadi, najis. Keluar kencing, najis. 3 ni membatalkan wudu. Keluar mazi saja tak keluar kencing, batal wudu. Keluar wadi saja tak keluar mazi dan kencing, batal wudu. Keluar kencing saja tak keluar mazi, batal wudu. Tak keluar 3, tak batal. Keluar salah satu, batal. Keluar 2 dan 3, batal. Jadi keluar mazi bukan mandi junub. Dia tidak hadas besar, hadas kecil namanya. Nah, bila hadas kecil, lawannya ialah wudu. Yang wajib mandi, keluar mani. Jadi mu tengok gambar bogel, keluar mazi, tidak wajib mandi. Wajib basuh, wajib bersuci kalau nak sembahyang. Wajib berwudu. Tapi kalau keluar mani, sunat basuh, wajib mandi. Cuma mu yang tanya ni boleh beza tak mazi dengan mani? Nak khabar 3 sifat. Agar lain kali mu tak payah tanya, boleh kenal tak? Air mani, keruh. Air mazi, jernih. Air mani, kasar. Air mazi, licin. Air mani, memancut. Air mazi, meleleh. Nampak lagi? Tengok mana sifat dia. Okey?